Pada hari ini, Putra Science Park UPM berada di Sekincan untuk mendokumentasikan hasil daripada kerjasama kita bersama pesawah inovatif dari Sekincan, iaitu Tuan Haji Sued Mustafa. Dan Tuan Haji Sued telah sudi untuk menggunakan dan mengeksperimenkan teknologi komersial daripada UPM seperti soil prop, photosynthesis enhancer Carbogrow dan juga biorepellent kita Mr. Molek. Nama saya Sued bin Mustafa, seorang petani dari Sungai Leman, Sekincan, Selangor. Saya lahir pada tahun 69. Sebelum saya lahir tu, bapa saya dia dah teroka tanah dalam tahun 40-an. So kalau yang mana yang belum mengenali tempat Sekincan ni boleh katakan pengeluar padi yang utama lah berbanding Kedah. Sebelum ni kita panggil Kedah jelapang padi. So sekarang ni oleh kerana infrastruktur, pengairan yang betul, sekarang ni mungkin Sekincan dah berubah ke penanaman padi yang utama lah. So start 40-an tu dia orang dah tanam padi. Tapi dulu padi setahun sekali saja. So teknologi lama. Dulu kita buat tak ada skala yang besar lah. Untuk satu kampung tu seorang tu 3 ekar je. So 3 ekar tu untuk cukup dia tak untuk jual. Tapi sekarang ni beza. Kita bukan untuk kegunaan sendiri, kita untuk sebagai sumber mata pencarian tanam padi. So tu kita kena berubah ke teknologi yang lebih baik lah. Macam tu. Saya selalu tengok dari media masa tentang Putra Science Park ni, dia ada banyak inovasi untuk mengawal serangga perosak dan untuk menambahkan hasil. So saya berminat bekerjasama pada tahun ini, musim pertama. So dari segi hasil, baru lepas kita tuai, nampak hasil meningkat berbanding sebelum kita menggunakan teknologi daripada UPM. Soil prop tu, so dia teknologi yang dia boleh kaji hasil galian di dalam tanah tu. Bila kita dah buat mapping tu, baru kita tahu apa yang diperlukan oleh pokok padi dalam masa proses pembesaran. Maksudnya bila kita letak baja, dia cepat serap. Maksud kita dah banner dia punya foundation tu dah kukuh, akar dia tu kan. Pokok jadi lebih subur, batang lebih keras. Bila kita letak baja, dia mudah menyerap. So, lepas tu kita guna Mr. Molek. Dia sejenis racun daripada organik. So, saya rasa satu hari kita kena bergerak ke organik lah. So far boleh kontrol lah berbanding tahun lepas. So, tahun lepas kita serangan penyakit ulat batang, benih perang, so ulat gulung. So saya rasa kurang lah maksud tu bila kita guna teknologi Mr. Molek tu. So yang lagi satu produk daripada Carbotech, dia keluarkan produk untuk mempercepatkan fotosintesis. Bila kita sembuh tu, nampaklah dia punya daun tu lebar, rendang. Bila pokok padi ni kalau dia rendang, setiap cabang tu dia keluarkan buah lah. Saya rasa Carbogrow ni dia bermanfaat lah. Alhamdulillah, selepas kita guna ni, nampak peningkatan dalam 20 ke 30% dia meningkat. Bila kita hapus kali ni, kita dah dapat 10.56. So maksud saya rasa pencapaian tertinggi lah untuk tinggi. Tiga teknologi ini telah digunakan secara berterusan sepanjang kitaran penanaman padi pada musim ini, yang mana keseluruhan proses tuaian telah pun berakhir pada hari ini. Dan alhamdulillah kita menerima satu testimoni yang sangat menggembirakan semua pihak, di mana berlaku peningkatan penghasilan padi yang signifikan, dan diharapkan ini menjadi satu inspirasi kepada pesawah-pesawah lain di Sekincan dan di kawasan-kawasan lain untuk terus menggunakan hasil inovasi UPM yang telah pun kita komersialkan dan berada di pasaran.